Hai, selamat kembali ke Dapur William. Hari ni kita nak buat pulut tekan dan lempak udang. So, first step ialah kita kukus pulut. Jadi, untuk kukus pulut ni kita boleh pakai untuk pulut tekan, pulut panggang, lempak udang dan pulut inti. Hari ni saya akan kukus 1 kilo pulut. Setengah kilo untuk pulut tekan, setengah kilo pulut untuk lempak udang. Untuk 1 kilo pulut kita perlu 2 biji kelapa. Kalau anda pergi pasar beli 2 biji kelapa, dia akan kasih anda setengah kilo santan. Jadi 1 kilo kepada setengah kilo santan. Kita juga perlu 1 sudu gula dan 1 sudu teh garam untuk menaikkan lemak pulut. Dan kita perlukan bunga terang 1 sudu. Dia akan menjadi berwarna semula jadi. Dan khasiat ini bunga terang, dia boleh melambatkan proses penuaan. Jadi kalau anda nampak bapa nyonya semua umur muda-muda, jadi ini khasiat bunga terang. Kalau anda pakai berwarna biru, anda dapat warna saja tapi tak ada khasiat anti-aging. Dan sedikit daun pandan dan daun pisang. Untuk kukus saya pakai tangguh ni untuk cepatkan proses pengukusan. Anda boleh guna kukus yang lain, ikut suka hati anda. Jadi saya pakai ini, dia cepat sikit. Dan daun pisang ni kita perlu lelaikan sikit. Jadi wap daripada kukusan boleh melesap ke pulut. Dan daun pandan pun kita lelaikan sikit biar dia naik bau. Pastikan ada alas lah, kalau tidak air nanti melimpah. Jadi ini 1 kilo pulut. Kita kukus dalam 15 minit dulu. Biar dia separuh masak baru kita letak santan. Kalau sekarang letak santan dia tak dapat meresap ke dalam pulut. Jadi air didih dulu. Kita akan kukus selama 15 minit. Sementara menunggu pulut ni siap, kita buat kaya. Sekarang kita masak bunga telang dulu. Air sedikit saja, biar dia didih. Dan masukkan bunga telang. Masak sampai dia keluar warna biru tu. Sudah siap, kita letak tepi. Sekarang kita nak buat kaya pula. Kaya ada 2 versi. Satu versi nyonya, satu versi Hainam. Kalau versi nyonya kita akan guna gula Melaka campur gula pasir. Kalau versi Hainam hanya gula pasir dan gula hangus. Kalau guna gula Melaka, kaya akan menjadi ketul-ketul, lam. Jadi untuk selesaikan masalah tersebut, kita perlu blend lepas masak. Kalau kaya Hainam, dia akan menjadi lebih halus, smooth. Mungkin kerana reaksi antara gula Melaka dengan santan menyebabkan kaya itu ketul-ketul. Jadi untuk saya, personally saya lebih suka kaya Hainam. Jadi hari ini kita buat kaya Hainam. Bahan dia senang saja. Kita perlu 5-6 biji telur. Saya pakai telur kampung, jadi saya letak 6 biji. Kalau telur double A, 4 biji cukup. Gula 200 gram. Santan 1 biji. Jadi you tengok nisbah antara gula dengan santan lebih kurang sama. Telur lebih sikit sebab saya lebih suka bau telur yang kuat. Jadi sedikit daun pandan semasa masak. Jadi senang saja.
kita letakkan gula, telur dengan gula sekali kita bancuh sehingga gula hancur, cairlah. Tahap kemanisan ikut masing-masing lah. Garam sikit lah, jangan lupa garam untuk naikkan bau dia. Boleh letak santan. Jadi kaya memang simple saja, 3 jenis bahan. Boleh buat kat rumah daripada beli yang kaya ada pengawet kan. Buat sendiri saja. Garam sikit. Dalam setengah tuduh teh. Pelan-pelan, jangan kuat, nanti dia telur naik. Kita cuma nak cairkan gula saja. Kita bancuh dalam satu pusingan saja. Lepas bancuh, kita tapis. Tapis ni untuk jadikan bancuhan itu lebih halus lah. Kalau tak tapis nanti tak sebati. Untuk masa ni kita boleh rasa sikit lah, tengok manis ke tak. Boleh tahan lah, saya tak berapa suka manis. Pada masa ni, campuran ni kita letak daun pandan dalam 3-4 helai. Kemudian kita akan double boil. Untuk masak kaya kita menggunakan teknik double boil. Jadi kita masak di atas air. Kalau masak direct nanti dia hangus. Jadi tunggu api masak, kita guna dapur gas. Kalau pakai portable habis gas. Satu tin pun tak cukup. Sekarang saya akan tunjukkan cara nak buat gula hangus caramel. Saya pakai ini. Air sedikit. Gula pasir 2 sudu. Masak sampai gula hangus lah. Nama dia caramel. Gula hangus ni yang buatkan kaya itu kek warna coklat. Okey, sudah. Jadi kita tuang kat kaya. Air sudah mendidih. Jadi sudah boleh masak kaya. Pastikan anda sentiasa kacau. Kalau tidak nanti dia menjadi ketul-ketul.
Kalau anda suka pandan kaya, boleh blend sedikit pandan, dapatkan jus dia, campur sekali lah. Tapi kalau Hainam dia tak ada pandan. Kena sentiasa kacau dan kita perlu masak sampai dia pekat. Jadi dia memerlukan kesabaran. Sebab tu kadang-kadang beli lagi senang kan. Beli RM2, RM3. Tapi kalau beli mesti ada pengawet, baru dia boleh simpan 1-2 bulan. Jadi kaya ni kalau sudah masak, boleh simpan di peti sejuk dalam 2 minggu, 3 minggu, tak ada masalah. Kalau kita masak dengan betul, simpan tak ada air, boleh. Kena kacau-kacau. Kalau kacau nanti dia jadi ketul-ketul. Pulut kita sudah siap separuh masak. Jadi kita akan campur dengan santan. Sebab tadi saya cuba masak 1 kilo. Dia susah nak masak sebab mungkin periuk besar sangat. Dia tak didih. Jadi saya sekarang kukus setengah kilo. Nanti kita kukus lagi setengah kilo. Jadi santan pun kena bagi separuh lah. Letak gula 1 sudu untuk lemakkan lagi. Garam 1 sudu. Garam banyak sikit tak apa sebab pulut dia tawar. Jadi kalau letak garam dia akan masin sikit lah. Masa kukus kita perlu gaul, kemudian kita perlu rasa dia masak ke tak masak. Kalau tak masak dia akan rasa macam ada pasir belum masak, macam beras kan. Jadi bukan cakap 15 minit, dia mesti 15 minit, kadang-kadang 20 minit, 25 minit. Sebab bergantung kepada alat kukus anda dan juga bergantung kepada api. Kalau api kecil mungkin lambat sikit. Jadi macam ni, dia macam tak ada biji-biji pasir lah. Kita keluarkan daun pisang pandan dulu. Kita perlu gaul di luar bekas, jangan gaul di tempat yang tapis, nanti tak sebati. Ini pandan dan daun pisang boleh letak ke tempat kukus, sebab nanti nak kukus lagi. Sebelum kita masukkan santan, kena rasa santan sikit. Kadang-kadang santan dia cepat basi. Kalau kita terus tuang, basi, habis kuih. Untuk backup ni santan fresh. Kadang-kadang dia rosak, terpaksa kita pakai santan paket lah. Kalau fresh lagi baik. Tapi kalau fresh rosak, tak sempat pergi pasar, santan paket pun jadilah. Gaul jadi sepatu. Kita gaul sampai tak nampak cecair santan. Sebab pulut ni dia kuat serap air ke santan ke, ni memang kuat. Jadi ke gaul semasa panas lah. Jangan jadi sejuk nanti dia keras, susah dia nak serap santan. Jadi gaul. Jangan letak bunga terang dulu, kita kukus dulu. Jadi pastikan dia sebati.
Jadi tak nampak ada secair santan kan? Sudah sebati. Rasa sikit, tengok cukup masin tak? Cukup. Kukus lagi 10-15 minit. Tiap-tiap 5 minit kita gaul sikit kasih dia masak dengan sebati. Sementara menunggu pelut ni masak, saya nak cakap pasal bekas pelut tekan. Bekas ini perlu kayu. Dia tak boleh plastik, dia tak boleh besi. Sebab kita perlu tekan pelut tekan ni dalam 4 jam. Jadi kalau pakai besi dengan plastik nanti bengkok, pecah. Dan ini boleh beli kat Shopee RM25 saja, tapi saya modify sikit sebab dia masih ada longgar-longgar sikit. Jadi saya pakai papan yang fit. Lagi satu sebab mengapa nak kayu, sebab masa tekan minyak dari santan dan pelut akan keluar. Dia perlu keluar daripada celah-celah kayu. Kalau pakai besi, kalau pakai plastik dia kalis air, minyak pelut tekan tak boleh keluar. Jadi tak sedap. Dia tak cukup padat. Lagi satu, kayu ni perlu dicuci dan keringkan. Jangan cuci semasa pakai. Sebab bila kayu ni basah, pulut anda tekan, air masuk dalam pulut cepat basi. Jadi perlu keringkan. Kita akan alas dengan daun pisang. Pulut tekan sudah siap. Ini hasil dia. Nampak tak? Dia sudah keluar minyak di celah-celah kayu. Cukup padat. Ini dia hasil dia pelut tekan, makan dengan kaya. Selamat berjumpa.